Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sampai jaga. Kembali saya Zaza. Kali ini Zaza, okey, bersama yang lain family berada di sini. Selain menyambut Hari Raya Adha, menyambut juga hari jadi Zaza iaitu 7 Jun dan kita buat surprise untuk Safia pula. Bapa yang bagi dia hadiah. Dapat hadiah. Ada apa dalam tu tengok? Nampak? Nak tambah. Nak tambah dengan bapa yang rezeki. Okey. Nak tambah cepat. Kakak tak gambar dengan dia. Okey, kek kami hari ini. Okey, kita ada kejutan untuk Safia juga lagi. Iaitu ini. Okey. Ada Safia lagi. Tengok apa yang dapat. Dapat apa? Wow. Cepat dapat apa? Dapat apa tu? Cepat tengok. Tengok tu. Pegang. Tu dia permainan. Nah tu. Semoga panjang umur, murah rezeki. Alhamdulillah suami memberi hadiah kepada Zaza iaitu ni. InsyaAllah kami akan pergi ke Indonesia akan datang. Diberikan bantuan ni senang untuk naik kapal terbang. Okey. Terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Bye. Okey, Zaza bersama ibu kandung Zaza. Okey. Kita nak memotong kek bersama. Okey, Mak ni. Merah nak main apa merah? Okey, ni kek kami. Okey. Jom kita bersama-sama untuk tarik gambar. Okey, kita buat surprise untuk Zida pula. Kita tengok adakah dia terkejut. Jom sama-sama saksikan. Allah selamatkan Zida. Okey, kita bagi hadiah untuk Zida. Okey. Hadiah untuk Zida. Ni hadiahnya. Teka apakah hadiahnya? Okey, ni hadiah untuk Zida. Sebenarnya birthday-nya. Sama-sama. Okeylah. Kami nak menyambut anniversary pula bersama. Dan jumpa di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tahu selalu.